Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, mana-mana yang ada masa bersama saya pagi ini, sila zahirkan diri. Kerana kita akan bincang sedikit berkenaan dengan Talut dan Jalut. Yang ini kisah pada zaman purbakala yang telah dinukilkan di dalam Al-Quran. Ayat dia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Maka berkata Nabi mereka kepada mereka. Jadi selepas Nabi Musa ni ramai Nabi-Nabi yang dilantik. Maka salah seorang Nabi itu berkata sesungguhnya tanda kerajaannya ialah akan dapat balik. Akan datang kepadanya sebuah peti, tabut. Tabut ni sebuah peti yang membawa ketenangan hati dari Tuhanmu. Artinya kalau dapat peti itu rasa selamat, rasa tenang. Dan peninggalan yang ditinggalkan keluarga Musa dan keluarga Harun. Sedang peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Jadi peti ini dikira sebagai peti sakral. Satu peti, katanya asalnya peti tadi tempat Nabi Musa dimasukkan dan dihanyutkan di sungai. Kemudian peti itulah yang dijaga. Dan sekiranya ada peti ni mereka bawa dalam peperangan, mereka tak kalah. Kemudian, falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Apabila Talut bersama tenteranya dia keluar nak pergi perang, lalu dia berkata, sesungguhnya Allah akan uji kamu dengan satu sungai. Sungai ini tidak bersamana lah. Satu sungai. Maka ujian dia, faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum air sungai tu, dia bukan golongan aku. Dia bukan tentera aku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang tak minum, itulah golongan aku. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali dia ambil secedok tangan. Secedok tangan ni ada yang kata sebelah tangan. Cedok, minum. Ada yang kata 12. Serau. Ambil air sungai, serau, minum. Itu saja yang dibenarkan. Tak boleh lebih. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka semua tentera minum, kecuali sedikit. Ini yang kata sedikit tu 313 orang tu. Tentera Nabi Talut, tentera Talut dilawan dengan tentera Jalut. Kemudian, semuanya minum. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu. Maka apabila mereka telah melampaui sungai, dari tah dah sungai. Dan tentera-tenteranya bergerak bersamanya. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Maka mereka berkata, kami semua tak mampu lagi untuk pergi berperang melawan dengan Jalut. Kami jadi letih belakang. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah. Lalu berkata orang yang menyangka berat mereka akan bertemu dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin. Yang ni orang hak minus sikit. Orang hak minus sikit ni yang kata apa?
Kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak bilangan yang sedikit. Ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Dapat mengalahkan golongan yang banyak. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Dalam kisah ini, kita dapat satu pelajaran dari segi ketenteraan. Tidak tahulah pelajaran ini didapati oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam. Tapi yang baca ayat Quran ini ialah orang Islam. Yang mana mertua saya ni dia seorang askar. Dan dia bercerita kepada saya sebelum dia meninggal dunia. Di dalam askar ni dia ada satu botol air yang kecil. Botol tu sejekal. Botol tu satu jengkal saja. Dan dia lepel. Satu jengkal dia lepel. Itulah persediaan air untuk dia. Dan dia kata ketika buat rondaan dalam hutan. Mereka berjalan ni litah keliling bukit. Bila mereka nak gilik sana, mereka tidak panjat bukit turun bukit. Mereka keliling. Sebab keliling ni dia rendah. Panjat ni dia makan tenaga yang banyak. Jadi, berjalan tu 2 jam, 4 jam, 8 jam berjalan. Tak tahu jauh mana. Untuk pergi satu tempat tu. Sama ada untuk mencari musuh atau untuk latihan. Dan mereka dahaga. Apabila dahaga, air dalam bekal tadi, tak boleh minum semua. Boleh minum 1 teguk saja. 1 atau 2 teguk. Kalau kita kata secawan tu, boleh minum 1/5 cawan. 1/5 cawan. Sudah minum, berjalan. Jalan. Bila rasa kering tekak, minum pula 1 teguk. Minum 1 teguk tadi boleh menjaga diri daripada hidrasi. Menjaga diri daripada hilangnya air daripada tubuh dan kolaps, jatuh. Jadi dalam ilmu askar, ilmu ketenteraan. Askar Malaysia ni asalnya tentera orang putih. Tapi ilmu tadi ada dalam Quran. Iaitu untuk menjaga stamina, kekuatan tubuh. Tak boleh minum banyak. Bila minum banyak, itulah yang terjadi kepada tentera Talut tadi. Tentera Talut kalian tu. Di hadapan kita sungai, kita akan litah sungai. Mungkin sungai ni tak besar lah, boleh litah, boleh ngarung. Kita katalah sekat pusat, sekat dada. Dia minum 1 cedok saja. Ataupun 1 raut. Kalau kita kata secawan lah. Lebih kurang secawan. Jangan lebih. Tetapi seluruh tentera dia yang berjalan di pada pasir ni, jauh lah. Seluruh tentera ni, sikit saja yang ikut arahan dia. Orang ramanya minum setakat boleh togok. Tak, artinya kalau jumpa tasik kenyal tu nak minum supaya maju, biar habis seperti tasik. Dia bagi salam, laki, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, artinya, tasik kenyal, ayo kita jalan jauh, mari minum. Perut minum, tak ada setiap seperti tasik tu tak ada. Itulah perasaan nak minum. Pasal apa? Dahaga. Tetapi dari segi ilmu ketenteraan, tak boleh. Tak boleh. Kalau minum banyak, dia lepas tu dia jadi letih. Itulah yang mereka kata. Apabila mereka melepasi sungai, mereka kata, qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Mereka berkata, hari ni kami tak gerak dah. Tak lagi pergi dah, letih dah. Penat dah. Pasal apa? Pasal minum banyak berdoa. Bunyi dalam perut minum sampai tekuk. Bunyi kocok. Keluk. Dalam perut. Kalau kita minum banyak kan, kita jalan bunyi. Saya pernah ada ketika dahaga apa minum banyak.
Daripada bilik tamu nak pergi bilik air tu, kita jalan dalam perut bunyi. Kelak, 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 kelak. Ya bunyi. Pasal apa? Banyak dah minum. Sebenarnya tak boleh. Dia orang macam saya ni tak boleh jadi tentera. Kenapa? Kerana tidak tahan deraan. Ataupun tidak tahan latihan. Tidak tahan apa dia? Patah lagi. Tak, tidak tahan patah larang. Orang nak jadi tentera ni, dia banyak patah larang. Kena jaga body, jaga stamina, jaga tubuh, jaga nafas, jaga pergerakan. Kena banyak senam, exercise. Baru boleh jadi tentera. Jadi nak cerita bagaimana ilmu ketenteraan ini telah ada pada zaman Raja Talut. Ya, Raja Talut ni, dia Islam. Lawan dengan Jalut. Jalut ni bukan Islam lah, kafir lah. Saya teringat dulu di Malaysia ni pun ada orang buat satu pepatah. Kemudian dia cakap. Mulut dia tak bunyi, mulut dia tak bergerak. Kalau mulut dia jadi patut dia tegak. Apa khabar? Tak. Apa khabar? Apa khabar tu mulut dia tak bunyi. Mulut tuan ni. Mulut tuan tak bunyi. Tapi kata dia, apa khabar? Saya sudah makan. Saya nak buat tak boleh. Tapi dia boleh. Dia boleh membentuk perkataan dengan latihan. Dan dia namakan patut dia ni Jalut. Dia nama patut dia ni Jalut. Mungkin dia suka lah Jalut. Tapi Jalut ni dari segi pandangan Islamnya tak boleh lah. Pasal Jalut ni dekat perahu juga. Cuma kalau orang Sarah dia tak sebut Jalut. Dia sebut perahu Namrud Hamal. Tak ada orang cakap sama-sama, oh kamu seperti Jalut. Tak ada. Sehingga Jalut tu dianggap satu image yang baik. Dan diberi nama. Saya rakyat dari segi agama lah. Kalau kita nak letak patut kita nama perahu, letaklah. Bukan hak saya, hak lemo. Nah, ni patut aku ada 2 ekor, seorang nama perahu, seorang nama Namrud. Tak ada masalah. Kerana dia hanya hiburan. Tetapi kalau boleh, lah nama hak tidak. Musuh Allah. Gitu. Itu cara kita berfaham. Jadi, apabila dia sudah melepasi sungai, cuma sedikit sahaja tentera yang sanggup pergi berperang tadi. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bila melepasi sungai tadi, maka mereka berkata, bagilah kepada kami kesabaran. Sabar ni menanggung kesusahan. Rela menanggung kesusahan. Tak kala mereka berhadapan dengan Jalut, berdepan-depan lah. Lalu orang Islam ni berkata, wahai Tuhan kami, tumpahkanlah kesabaran ke dalam hati kami dan tetapkanlah telapak kaki kami di atas bumi dan tolonglah kami melawan kaum yang kafir itu. Tetap kaki ni maksudnya tak lari ya. Tak lari. Jadi nampak musuh ni, musuh yang tapak kaki putih lagi. Cabut lepas-lepas. Itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang beriman ni, musuh tak cari, jumpa tak lari. Musuh tak cari. Artinya kalau sahaja nak beragah nak cari musuh tak. Tapi kalau jumpa tak lari. Kalau jumpa tak lari. Itu sifat orang beriman. Sifat ni kena ada pada orang Islam. Baru ni kita membaca satu kisah yang amat mengecewakan. Amat mengecewakan. Saya lah, orang lain tak tahu. Iaitu seorang polis berpakaian seragam. Digertak, dikejar oleh seorang Samson. Dia lari. Padahal dia pakaian seragam. Dia ada pistol. Artinya kalau dia nak bertindak,
Kalau saya tak boleh. Tapi rasanya ada kebolehan, kebenaran boleh mempertahankan diri dengan cara menembak di beti, di kaki, di tempat yang tidak membunuh. Di tempat yang tidak menyebabkan dia meninggal dunia. Artinya, biarpun amarah, mari lagi. Pergi di pohon. Kena pohon tak boleh unggal lah. Tak, tapi kena pohon tak mati. Kena pohon ni orang boleh buat pembedahan waktu bik mula, sial lah, tak ada masalah. Duduk seminggu hospital. Jadi dia boleh bertindak. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku polis ni lagi. Dia ambil gambar. Dan diviralkan. Jadi macam mana? Sedangkan prinsip dia, musuh jangan cari. Kalau jumpa jangan lari. Tapi kita kecil pala-pala lagi. Jadi kena ubah. Biarlah kita ada keberanian di dalam hati. Ada keberanian. Ada keberanian untuk mempertahankan maruah, integriti. Dan juga pasukan kita. Sehingga orang rasa selamat. Allah, aku bangga. Aku bangga ada polis Malaysia. Pasal polis Malaysia ni sangat berbakti, sangat berani. Bertugas dengan jujur, cekap dan amanah. Nah, rasa bangga. Ada kan nyanyi Ali Aziz ni? Patik rasa bangga jadi rakyat tuanku. Buat tak tahu gapo pak cik. Apa arti buat tak tahu gapo. Jadi ayat Quran kata, fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinna Allah zu fadlin 'alal 'alamin. Jadi dia kata kemudian mereka itu mengalahkan Jalut serta tenteranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud AS ni salah seorang daripada tentera Raja Talut telah dapat membereskan Jalut. Lalu Allah Ta'ala memberikan kerajaan dan hikmah kepada Daud serta mengajarkan apa-apa yang dikehendakinya. Jika tiadalah pertahanan Allah terhadap manusia, setengah mereka terhadap yang lain, nescaya binasalah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurnia untuk semesta alam. Jadi ayat ini menceritakan dalam tentera Talut tadi, ada Nabi Daud. Kalau orang putih dia panggil Dewi. Dia panggil Dewi. Jadi Nabi Daud ni masih tampan, pemuda. Bila dia berjalan dalam kitab cerita, sebutir batu berkata, wahai Daud, selamatlah atas kamu. Nabi Daud paling tengok, ada batu sebutir. Ambillah aku. Nabi Daud kata, nak bagi apa? Mengambil aku ni merejam Raja Jalut. Artinya buat pekong lah. Buat pekong. Dia jalan lagi. Bunyi pula batu salam. Selamatlah atas kamu Daud. Dia tengok batu. Ambillah aku. Nak buat apa? Untuk merejam Raja Jalut. Muhammad Syahimi bagi salam. Waalaikumsalam. Jadi 3 butir batu dia pun. Semua batu ni bercakap dengan dia. Jadi berbekalkan 3 butir batu tu, dia pekong. Kalau ikut dalam kitab, dia pekong gitu je. Pasal pekong dengan mujizat. Dia pekong. Dalam peperangan Badar pun Nabi ambil pasir pekong. Pekong, pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah Muhammad Syahimi. Jadi pekong ni, orang Palestin sekarang pun pekong juga. Pekong kepada tentera-tentera Israel. Tapi tidak jadi serupa Nabi Daud. Pasal Nabi Daud tu dia pergi dengan kekuatan mukjizat. Kita orang awam, orang biasa. Jadi bila dia pekong tadi,
ketopong, yakni perisai muka, baju besi, hak ada muka, nampak mata dua butir. Lalu pecah. Kalau ikut logik ya, dengan tenaga batu, tak akan pecah. Cuma dalam kisah orang putih dan sebagainya, bila dia buat filem, dia buat macam bedah. Nabi Daud ni guna bedah. Orang dulu dia tak panggil bedah, dia panggil manjanik. Manjanik. Manjanik ni kira bedah jugalah. Manjanik. Manjanik ni boleh juga bubuh bara api. Bubuh bara api, lepas tu pong pekor kat sana, terbakar. Itu dia, manjanik. Artinya macam bedah. Macam bedah. Baca doa mudah belajar dulu. Cikmu. Mudah belajar. Rabbi syrahli lah doa dia. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi, dalam cerita orang putih ni dia sudah modify. Bahasanya Nabi Daud ni guna bedah. Dia ada patung Nabi Daud ni, patung Dewi ni, pegang bedah. Ada di Rom ke, Itali ke, sebagai seni. Sebagai seni. Tapi kalau saya bacanya, dia pekor kosong ya. Dia pekor kosong. Dia pegang batu, pung pekor. Nabi ni bila dia bekerja, beramal, dia tak kosong macam kita. Dia ada isi. Dia ada isi. Sehingga pecahlah penutup muka, pelindung muka daripada besi dan meninggallah dunia. Raja tu. Lalu kerajaan tu boleh kepada Talut. Dah Jalut mati, Talutlah jadi raja. Talut jadi raja ni, beberapa lama Talut ni macam cemburu kepada Nabi Daud. Kerana orang lebih berfokus kepada Nabi Daud. Sehingga akhirnya dia ni kalah juga. Dan kerajaan itu diwariskan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ni kalau tak silap, dia ni menantu. Dia kahwin dengan anak perempuan raja. Sampai dah ni pun artinya kalau orang tangkas, hebat, heru, selalu nikah dengan anak raja. Selalu nikah dengan anak raja. Biasanya dalam cerita lagu tu, bila ni hebat dia nikah dengan anak raja. Jadi, semasa Nabi Daud jadi raja ni, dia ada anak nama Sulaiman AS. Nama Sulaiman AS. Dan Nabi Sulaiman ni lebih banyak mukjizat daripada Nabi Daud. Iaitu dia boleh bercakap dengan burung. Kerana dia baca satu doa, Ya Allah, kamu anugerahkan kepada aku satu anugerah yang tidak pernah engkau beri kepada makhluk sebelum dan selepas aku. Sebelum aku pun mengetahui, selepas pun mengetahui. Apa dia kelebihan Nabi Sulaiman? Iaitu dia boleh terbang di udara. Yang kedua, dia boleh faham bahasa binatang. Yang ketiga, dia boleh memerintah jin. Yang keempat, dia memerintah manusia. Jadi, ada dalam ayat menceritakan kami jadikan jin itu bekerja untuk Sulaiman. Membuat patung-patung. Jadi kalau jin di bawah perintah Nabi Sulaiman buat patung, masa tu tak salah. Masa tu buat patung ni kira seni, tak ada masalah. Allah ni ya tak boleh ya. Jadi, ada satu pulau nama dia Pulau Esta. Pulau Esta. Pulau Esta ni, orang pergi situ ada patung yang besar. Setinggi bangunan 4 tingkat. Ataupun 3 tingkat. Besar patung tu. Dan sangat berat. Dan batu untuk buat patung tadi, datangnya daripada tempat lain. Sehingga ahli arkeologi tak tahu bagaimana untuk memindahkan batu yang amat besar ni. Dan ada salah satu daripada patung tadi orang gali. Patung tadi setakat dada.
Tapi bila kali, dia ada tubuh, ada dada, ada pusat, ada pinggul. Dia panjang lagi. Panjang. Sehingga orang jadi pelik. Ingat ke? Pendek. Ingat ke dia setakat dada je. Ya, rupa dia panjang sikit. Muka dia panjang. Muka dia ni lonjong panjang. Jadi patung tu siri duduk berjujuk di tepi pantai. Seperti penjaga. Jaga apa tak tahu. Lalu ilmuwan cendekiawan tidak dapat memecahkan rahsia. Kenapa patung tak ada situ? Siapa yang buat? Tak. Siapa yang buat? Tetapi ada dah keterangan dalam Al-Quran. Bahawasanya jin yang buat patung-patung untuk Nabi Sulaiman di mana saja. Enggak Nabi Sulaiman boleh pergi belakang. Ada seorang profesor dia kata Nabi Sulaiman sampai ke Malaysia. Lalu orang pun ketawakan dia. Bagi saya Nabi Sulaiman boleh terbang seluruh dunia. Bukan saja Malaysia. Dia nak pergi Jepun ke, nak pergi kat Patung Esther ke, nak pergi ke Amerika ke, nak pergi ke Kutub Utara, ke Kutub Selatan. Dia punya pasar. Mungkin dia ada kenderaan. Waalaikumsalam. Morning ya. Tak ada masalah. Kalau saya ada kapal terbang sendiri, saya tak ada cokoh di Bukit Kerah ni. Tak. Tak ada cokoh. Rata dunia saya pergi. Ada kan dulu ada 1000 tempat anda perlu pergi sebelum anda mati. 1000 tempat. Enggak di kawasan Terengganu ni tak kata. Pulau macam-macam. Saya biasa pergi ke pantai barat lah. Pantai Morib, pantai Port Dickson, pantai BNU, Bagan Nakhoda Umar. Saya pergi ke Kuala Perlis, pergi pantai di Kedah. Tapi kalau nak lawan dengan pantai Pulau Gedan, Pulau Kapar, Pulau di Terengganu ni, jauh. Jauh langit dan bumi. Jauh langit dan bumi. Comelnya pasal-pasal di Terengganu ni. Ni bukan promosi ni. Bukan promosi. Pasal bila ombak kencang, ombak tu kuat, maka pantai tu jadi bersih, dibasuh. Luruh habis segala seluk-seluk yang ada di pantai. Bukan saja seluk tu luruh. Setiap tahun di Batu Rakit ni, luruh dengan tepi-tepi, dengan pohonnya, dengan pohon, dengan rumah, dengan banglo, dengan jalan raya. Habis jadi laut setiap tahun. Tak? Artinya dia basuh habis. Supaya orang duduk kicau kain. Lekung. Tak berhenti-berhenti. Jadi, semoga kita semua ni bersyukurlah dengan apa yang ada. Saya tidaklah raung seluruh dunia. Semasa saya keluar dakwah tabligh ni, saya raunglah juga sebahagian daripada dunia. Tapi saya tengok, comel tempat kita jauh dari tempat orang lain. Kalau kata hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri orang, hujan batu. Lebih hujan batu lagi. Lebih hujan batu. Pasal apa? Pasal kalau nak kira air terjun, comel sini lagi. Jadi semoga diberi taufik untuk terus bagi nasihat pada umat. InsyaAllah. Taufik ni kebolehan bertenaga, berupaya. Taufik dan hidayah. Hidayah ni petunjuk. Tapi boleh ke tidak ikut petunjuk? Sekiranya boleh, ada tenaga yang boleh menolak, itu dia taufik. Nas Hari bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itulah sedikit daripada perbincangan pada pagi ni, setakat yang boleh. Saya pun kalau ada kelapangan akan bergeraklah ke suatu tempat lepas ni. Mungkin tidak dapat buat live sehari dua ni, 2-3 hari ni. Pasal nak musafir. Doakan supaya saya selamat. Natijah keluar
dakwah ni boleh cakap kebesaran Allah. Ya, cakap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua yang sempat hadir bersama saya pada hari ini dilindungi Allah Ta'ala, diberkati kehidupan, diberi ketenangan dalam hidup, kemudian berjaya, sukses dalam segala bidang yang diceburi dan diradai oleh Allah Ta'ala dunia akhirat. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.